Seperti korang nampak, sebuah LCV1 dengan bermailijkan 75,000. Motor ni tak pernah buat top set, tak pernah buat major service. Jadi owner datang ke bengkel nak upgrade motor dia kepada spec FZ. Disebabkan motor ni dah lama sadai, tak hidup. Jadi motor datang ke bengkel memang tak hidup. Jadi owner decide untuk buat spec FZ. Bahagian top set pun kita dah buka. So macam korang nampak bahagian head dia, dekat kawah ni saja karbon terlalu tebal Lepas tu kita tengok water pump dia. Water pump dia pun dah rupa sebegini. Kita akan cuci, kita akan servis balik. Blok dia alhamdulillah tak ada cala apa-apa. Cuma kita nak buat spec FZ ni. Tengok dekat piston dia, karbon dia macam mana, tebal macam mana karbon dia. Ni 75,000 punya. Korang saksikan proses cuci dan pemasangan. Seperti korang nampak, barang-barang yang tadi kita cuci pun kita dah keringkan. Akan pasang hari ni disebabkan ada barang yang kita kena tunggu, kita nak masuk. Jadi kepada korang, kalau nak video selanjutnya korang boleh drop komen. Macam mana nak booking, korang boleh pergi website kita orang. Standard saja, modal jangan datang.